Bismillahirrahmanirrahim. Bermula segala amil dalam ilmu nahu itu 100. Mana-mana 100 amil lafdiyah dan amil ma'nawiyah. Maka bermula amil lafdiyah, sebahagian daripadanya 100 itu dua bilangan. Mana-mana dua bilangan? Sama'iyah dan qiyasiyah. Maka bermula amil sama'iyah, sebahagian daripadanya 100 itu 1 dan 90. Apa ia 91 amil? Dan bermula amil qiyasiyah, sebahagian daripadanya 100 itu 7. Dan bermula amil ma'nawi, sebahagian daripadanya 100 itu 2. Dan terbagi-bagilah amil lafzi sama'i atas 13. Apa ya 13? No. Maka bermula no yang pertama itu beberapa huruf yang menjar ia beberapa huruf akan isim saja. Dan bermula dianya huruf-huruf yang menjar isim saja itu 19. Apa ya 19 huruf? Mana-mana 19? Ba dan min dan ilah dan fi dan an dan waw bermakna sumpah dan ba bermakna sumpah dan ta bermakna sumpah dan lam dan rubba dan waw bermakna rubba dan ala dan qaf dan mus dan munsu dan hatta dan hasya dan ada dan khala. Dan bermula no yang kedua itu beberapa huruf yang menasab ia beberapa huruf akan isim dan merafa ia beberapa huruf akan khabar. Dan bermula dianya huruf-huruf yang menasab isim dan merafa khabar itu 6 segala huruf. Mana-mana 6? Inna dan adna dan ka'anna dan lakinna dan laita dan la'alla. Dan bermula no yang ketiga itu dua huruf yang merafa oleh keduanya dua huruf akan isim dan menasab oleh keduanya dua huruf akan khabar. Dan bermula keduanya dua huruf itu ma dan la. Dan bermula no yang keempat itu beberapa huruf yang menasab ia beberapa huruf akan isim saja. Dan bermula dianya huruf-huruf yang menasab isim saja itu 7 segala huruf. Mana-mana 7? Waw dan illa dan ya dan aya dan haya dan ai dan hamzah. Dan bermula no yang kelima itu beberapa huruf yang menasab ia beberapa huruf akan fi'il yang mudhari'. Dan bermula dianya huruf-huruf yang menasab fi'il mudhari' itu 4 segala huruf. Mana-mana 4? An dan lan dan kai dan iza. Dan bermula no yang keenam itu beberapa huruf yang menjazam ia beberapa huruf akan fi'il yang mudhari'. Dan bermula dianya huruf-huruf yang menjazam fi'il mudhari' itu 5 segala huruf. Mana-mana 5? In dan lam dan lamma dan lam amar dan lam nahi. Dan bermula no yang ketujuh itu beberapa isim yang menjazam ia beberapa isim akan dua fi'il yang mudhari', keduanya dua fi'il atas makna in. Dan bermula dianya isim-isim yang menjazam dua fi'il mudhari' atas makna in itu 9 segala isim. Mana-mana 9? Man dan ma dan ayu dan mata dan mahma dan aina dan anna dan haisuma dan izma. Dan bermula no yang ke-8 itu beberapa isim yang menasab ia beberapa isim atas tamyiz akan isim-isim nakirah. Dan bermula dianya isim-isim yang menasab isim
nakirah atas tamyiz itu 4 segala isim. Bermula salah satunya 4 itu lafaz asyaratun, apabila digabung akan dia asyaratun beserta ahadin atau beserta isnaini hingga kepada tis'atin. Dan itu lafaz isyuruna hingga kepada tis'ina, dan kam, dan ka'ayin, dan kaza. Dan bermula no yang ke-9 itu beberapa kalimat yang dinamakan akan dia beberapa kalimat akan isim-isim fi'il. Bermula sebahagiannya kalimat itu merafa' ia sebagian, dan bermula sebagiannya kalimat itu menasab ia sebagian. Dan bermula dianya kalimat-kalimat yang dinamakan akan isim fi'il itu 9 segala kalimat. Bermula yang menasab daripadanya 9 itu 6 segala kalimat. Mana-mana 6, ruwaida dan balha dan alaika dan dunaka dan ha'a dan hayyahal. Dan bermula yang merafa daripadanya 9 itu 3 segala kalimat. Mana-mana 3, hayhata dan sar'ana dan syattana. Dan bermula no yang ke-10 itu beberapa fi'il yang naqis ianya beberapa fi'il. Yang merafa' ia fi'il naqisah akan isim, dan menasab ia fi'il naqisah akan khabar. Dan bermula dianya fi'il naqisah itu 13, apa ia 13 fi'il. Mana-mana 13 kana dan sora dan asbaha dan amsa dan adha dan zalla dan bata dan mazala dan mabariha dan ma infaqa dan ma fati'ah dan ma dama dan laisa dan barang-barang yang ditasrif akan dia barang daripada sekaliannya 13. Dan bermula no yang ke-11 itu beberapa fi'il yang dinamakan akan dia beberapa fi'il akan fi'il muqarabah. Yang merafa' ia fi'il muqarabah akan isim, dan menasab ia fi'il muqarabah akan khabar. Dan bermula dianya fi'il muqarabah itu 4 segala fi'il. Mana-mana 4, asa dan kada dan ausyaka dan qaraba. Dan bermula no yang ke-12 itu beberapa fi'il maddah dan zam. Yang merafa' ia fi'il maddah dan zam akan isim jenis yang dimakrifahkan akan dia isim jenis dengan alif dan lam. Dan yang dikhususkan akan dia isim jenis dengan maddah dan zam. Dan bermula dianya fi'il maddah dan zam itu 4 segala fi'il. Mana-mana 4, ni'ma dan bi'sa dan sa'a dan habaza. Dan bermula no yang ke-13 itu beberapa fi'il syak dan fi'il yakin. Yang masuk ia fi'il syak dan fi'il yakin atas 2 isim. Yang bermula yang kedua daripada keduanya 2 isim itu ibarat daripada yang pertama. Dan menasab ia fi'il syak dan fi'il yakin akan keduanya 2 isim atas 2 maf'ul. Dan bermula dianya fi'il syak dan fi'il yakin itu 7 segala fi'il. Mana-mana 7, hasibtu dan khiltu dan zanantu dan ra'aitu dan alimtu dan wajadtu dan za'amtu. Dan bermula amil qiyasi sebahagian daripadanya 100 itu 7. Bermula salah satunya 7 itu fi'il atas itlaq. Dan bermula yang kedua itu isim fa'il. Dan bermula yang ketiga itu isim maf'ul. Dan bermula yang keempat itu sifat musyabbahah. Dan bermula yang kelima itu masdar. Dan bermula yang keenam itu tiap-tiap isim yang diidhafahkan akan dianya isim kepada isim yang lain. Dan bermula yang ketujuh itu tiap-tiap isim yang sempurna ia isim dan terkaya ia isim daripada idhafah. Dan bermula amil maknawi sebahagian daripadanya 100 itu 2. Mana-mana 2 amil pada mubtada dan khabar. Dan bermula dianya amil pada mubtada dan khabar itu ibtidah. Dan
amil pada fi'il mudhari' dan bermula dianya amil pada fi'il mudhari', itu jatuhnya fi'il mudhari' pada tempat jatuh isim. Bermula demikian itu seumpama Zaidun yadribu pada tempat Zaidun zaribun. Maka bermula ini itu 100 segala. Maka bermula ini itu 100 amil yang tidak terkayalah yang kecil dan yang besar dan yang tinggi dan yang rendah daripada mengenalnya ini 100 dan mengamalkannya ini 100 pada segala tempat amalnya ini 100. Dan kami datangkan akan penjelasannya ini 100 amil atas jalan bilangan, hitungan dan bilangan. Wabillahi taufiq. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.